Pernah tak you all rasa, especially anak-anak kat sekolah ni, susahnya lah sains ni, payah betul lah nak faham sains ni. Tapi cuba kita fikir balik setiap benda yang kita pakai tiap-tiap hari, telefon, kipas, lampu, kereta, semua itu hasil daripada pengetahuan sains. Sains ni bukan hanyalah formula, bukan hanyalah main eksperimen je. Sains adalah cara kita faham dunia ni. Kenapa langit tu biru? Macam mana virus boleh merebak? Kenapa lampu boleh menyala? Kenapa kereta boleh bergerak? Okay? Itu semua adalah pengetahuan sains. Agama ajar kita untuk belajar sains. Bila kita faham sains ni, kita jadi lebih bijak untuk buat keputusan. Bukan sekadar kita ikut orang je. Kita faham sebab, kita faham akibat dia. Kita faham logik. Kita faham kebenaran di sebalik tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan orang. Dan you all tahu tak, negara yang hebat dibina atas ilmu sains. Dengan ilmu sains, inilah kunci untuk mencapai kemajuan. Jangan takut sains. Dekatkan diri dengannya. Cabar diri untuk kita faham sains ni. Kita, you all ni bukan sekadar belajar sains tau. You all, saya, kita semua sedang bina masa depan dengan sains. Agama ajar kita untuk mendalami sains. Ilmu itu kuasa dan sains itu adalah kuasa untuk membina dunia ni. Jom sama-sama bina negara dengan ilmu sains.